Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama lagi pada pagi ini untuk meneruskan sesi pengajian kitab kita yang akan masuk satu bab yang baru, iaitu Al-Babul Khamis daripada kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam Ibn Rushd Al-Hafidh, yang mana kita telah baca sebahagian daripada kitab ini, dan hari ini kita akan masuk ke bab perbuatan-perbuatan yang disyaratkan baginya wuduk, iaitulah perbuatan yang tanpa wuduk tak boleh, dia kena ada wuduk terlebih dahulu. So ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati oleh para alim ulama. Maka kita akan baca beberapa masalah ataupun persoalan-persoalan terpilih yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Rushd Al-Hafidh, dan beliau akan nyatakan juga sebab-sebab berlakunya perbezaan ijtihad itu. Baik, jadi kita pergi kepada kitab ini, Al-Babul Khamis, Al-Af'al allati yushtarat laha al-wudu'. Yang pertama dia kata, wal aslu fi hadzal bab qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, al-ayah. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salah bighairi tuhur wala sadaqah min ghulul. Iaitulah maksudnya asal dalam bab perlunya wuduk kepada beberapa perbuatan ini adalah daripada firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila salah, apabila kamu nak mendirikan salat. So qumtum itu dalam fi'il madhi, iaitulah yang telah, bukanlah telah salat baru kita ambil wuduk. Maknanya telah itu bermaksud keazaman yang pasti, ya. Maknanya kita dah memang nak solat tu, kita pun terus pergi ambil wuduk, ya. Jadi ia nak membawa maksud kepastian, ya. Idza qumtum ila salah, kepada, sebab dia ada ila di situ, ya, kepada solat. Bila kamu telah bangun untuk mendirikan solat, maka hendaklah kamu basuh wajah kamu dan seumpamanya. Jadi wuduk itu diperlukan untuk mendirikan solat. Yang keduanya, Nabi SAW mengatakan tidak diterima solat seseorang tanpa suci, tanpa wuduk maknanya. Dan disebut juga oleh Nabi, wala sadaqah min ghulul, dan tidak diterima juga sedekah yang diberikan menggunakan duit ghulul. Ini fik muamalat lah, kan saya huraikan, memang tak henti soalannya biasanya. Iaitulah duit ghulul ni, menurut takrifan para alim ulama, yang pertama adalah yang asalnya duit wang harta rampasan perang, yang mana bila mana tentera Islam berjaya menakluki sesuatu kawasan ataupun sesuatu gerombolan, maka harta yang ditinggalkan oleh musuh itu semua milik umat Islam. Maka itu dinamakan al-anfal, ya, iaitulah harta rampasan. Jadi asalnya semua harta tu tentera Islam kena bawa balik, semua kena kumpul. Bila kumpul, kemudian barulah Rasulullah akan buat proses agihan, ya. Tapi ada juga mungkin sebahagian yang mungkin tak sabar, lalu dia dapat bunuh seorang musuh ni pada zaman Nabi dulu, maka dia nak ambil pedang tu. Dia tengok pedang musuh ni cantik, maka dia nak ambil terus, dia tak nak kumpulkan. Bila dia ambil terus, itu namanya ghulul. Faham, ya? Itulah dia pengkhianatan. Ambil, curi pun boleh juga, iaitulah duit, harta yang diambil bukan hak milik dia, sebab hak milik belum dibahagikan. Jadi para alim ulama juga membincangkan maksud ghulul dalam konteks semasa adalah yang Nabi SAW sebut, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu ratiban fama akhadahu ba'da dhalika fahuwa ghulul. Itu satu hadis lagi, riwayat Abu Daud, iaitulah siapa-siapa, Nabi kata, siapa-siapa yang kami telah berikan kerja kepada dia dan kami dah ada gaji diperuntukkan khas untuk dia, apa-apa yang diambil selain daripada gaji untuk kerja dia yang spesifik itu adalah duit ghulul. Faham?
Contohnya macam saya ni katalah kerja dekat satu kaunter Jabatan Pendaftaran Negara lah contoh, ya. Maka saya diberi gaji sebanyak 3,000 oleh kerajaan Malaysia. Kan, saya pun buat kerja, tapi sebab saya buat kerja katalah efisien, laju, lebih laju daripada kebiasaan kaki tangan yang lain, maka pelanggan saya tu dia rasa ish bagus betul lah, terima kasih, dia pun bagilah sedikit duit ulur. Dia hulurlah duit, dia kata ni ikhlas untuk anak-anak saudara, dia kata. Boleh ambil tak? Itu namanya wang ghulul. Sebab kena dengan takrif ataupun definisi daripada hadis tadi, kerja kita dah ada gaji daripada kerajaan, kita ambil lagi yang lain. Sebab itu juga duit begitu kalau diberi sedekah tak diterima oleh Allah, ya. Samalah juga macam saya sebagai pensyarah, saya dah ada gaji, maka anak murid bagi saya pula sesuatu, saya tak boleh ambil daripada anak murid saya. Adalah anak murid daripada Arab, biasanya dia suka nak bagi sesuatu, saya kata minta maaf, saya tak boleh ambil, ya. Sebab kalau dia kata tak payah, ikhlas bentuk guru, tak apalah, tak payahlah, simpanlah dulu, so jadi ini adalah satu fenomena juga. Guru-guru pun banyak juga terima, malah disuruh pula ni birthday guru, pergi anak murid suruh bawa balik, minta mak bawa balik hadiah, bawa hadiah. Tu hati-hatilah tu. Baik, sekarang yang seterusnya, Imam Ibn Rushd rahimahullahu ta'ala juga berkata, kemudian telah sepakat umat Islam, iaitulah ulama Islam maknanya, sebab tuan-tuan tak dapat dipaparkan pada pagi ini, tak boleh diusahakan, tak boleh sambung, ya. Jadi saya terjemah lagi mudah teruslah. Kepada siapa yang ada kitab, dia boleh tengok juga. Ulama Islam telah pun bersepakat sesungguhnya suci ataupun wuduk itu ataupun penyucian itu, iaitulah wuduk, satu syarat daripada syarat untuk mendirikan solat. Maka itu sepakat, solat tak ada isu. Limakani hadza, ya, kerana dalil-dalil yang disebutkan tadi. Wa in kanu ikhtalafu, tetapi mereka semua telah berbeza pendapat dan ijtihad. Hal hiya syartun min syurutis sihah au syurutul wujub au min syurutil wujub. Sama ada dia syarat sah atau dia syarat wajib. Nampak, dia ada dua istilah. Ini dah masuk usul fiqh sikit dah. So jadi dalam kitab ini kita sebenarnya mengaji fiqh dan usul fiqh. Sebab tu dia dalam sikit sebenarnya. Jadi apakah dia sebenarnya maksud syarat sah? Yang pertama sekali, syarat tu apa benda? Macam solat, kita ada syarat untuk solat. Syarat sah adalah ambil wuduk. So syarat itu yang pertama, dia berbeza dengan solat tu sendiri. Dia bukan salah satu tiang daripada tiang-tiang solat. Solat ni dia punya tiang dia, rukun dia adalah diri tegak, adalah sujud, adalah rukuk, itu solat. Kalau tak ada, runtuhlah. Maka itu rukun namanya. Syarat benda yang di luar solat, di luar benda yang kita bincangkan. Katalah solat, di luarnya adalah wuduk. Wuduk itu bukan solat, tapi dia diperlukan untuk pastikan solat itu sah. Itu maksudnya syarat. Syarat ni benda yang di luar mahiyatul asya, benda di luar, saya nak terjemah dalam apa, dalam bahasa biasa ni, benda itulah sendiri. Kalau benda tu adalah solat, dia di luar solat. Baik, kemudian syarat pula ada dua jenis, iaitulah syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib ni contohnya adalah untuk haji, semua orang belum wajib haji kecuali ada dia sampai je syarat ni, dia sampailah kewajipan dia, iaitulah dia merdeka. Dah merdeka dah. Dan merdeka bukan merdeka negara, merdeka diri. Maknanya kalau ada hamba dia merdeka, maka dia ada satu syarat wajib tapi belum penuh lagi. Yang kedua, dia baligh. Bila dia baligh je, maka itulah dia dua syarat untuk wajib haji, ya. Maka tidaklah haji itu wajib ke atas kanak-kanak ataupun hamba. Tapi kalau kanak-kanak dia buat juga, maka sah menurut sebahagian ulama, tetapi tidak memadai. Maka dia dewasa, dia balik, dia kena buat balik, ya. Baik, sekarang ni syarat wajib juga ada yang syarat wajib adalah apa-apa yang kalau tak ada maka belum masuk wajibnya. Macam juga zakat, iaitulah selagi mana kita tak cukup nisab, duit kita tak cukup dia punya jumlah kaya tu, iaitulah 85 gram emas punya nilai, selagi itu kita tak wajib bayar zakat.
So jadi kalau tuan-tuan ada duit simpanan yang cukup setahun, haul pun satu juga, syarat wajib maknanya cukup nisab, cukup haul, cukup tempoh 1 tahun, barulah jadi wajib. Kalau tak wajib. Syarat wajib juga adalah puasa contohnya. Bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan barulah wajib. Kalau tak ada bulan Ramadan, tak adalah puasa Ramadan kecuali qada, itu cerita lain lah. Kemudian syarat sah, apa-apa yang tanpanya tak sahlah perbuatan itu. Tanpa dia tak sahlah. Jadi solat, syarat wajib dia merdeka, baligh, berakal. Bila semua tu ada, wajiblah kita. Kemudian bila nak buat solat tu pula, dia kena ada syarat untuk pastikan solat tu sah, iaitulah ambil wuduk. Syarat wajib lagi apa? Masuk waktu, tu syarat wajib. So ada syarat wajib dengan syarat sah. Baik, ada juga yang syarat wajib dengan syarat sah dia bergabung, dua-dua sekaligus, iaitulah masuk waktu itu dia syarat sah dan syarat wajib juga. Solat kalau dibuat sebelum masuk waktu tak sah, dan bila masuk waktu wajiblah. So itu dia dua-dua sekali dia berperanan. Baik, kemudian ada juga para ulama yang mengatakan, tak apa itu detail sangat, nanti tuan-tuan pening pula ya. Baik, kemudian Ibn Rushd rahimahullah berkata, walam yakhtalifu anna dhalika syartun fi jami'is salawat. Ulama tidak berbeza pendapat bahawa wuduk itu syarat kepada semua solat, kecuali mereka berbeza pendapat dalam 2 perkara, iaitulah yang melibatkan solat, iaitulah illa fi salatil janazah, kecuali dalam bab solat jenazah. So solat jenazah, sama ada jenazah depan mata kita ataupun jenazah gaib, maka perlu tak ambil wuduk? Perlu atau tidak? Ada khilaf di kalangan para alim ulama, tetapi tidaklah begitu sengit. Tak masuk sengit tu kerana kita akan tengok bahawa majoriti para alim ulama, maka disebut dekat sini jumhur, iaitulah majoriti, termasuk 4 mazhab. Masuk 4 mazhab mewajibkan untuk mengambil wuduk untuk mendirikan solat jenazah. Itu adalah kerana solat jenazah, sebab dia kita bincang. Kemudian ada yang kedua mengatakan harus solat jenazah tanpa wuduk dan tayamum. Itu adalah pendapat alim, seorang ulama dari kalangan tabi'in, namanya Asy-Sya'bi. Kerana dia kata apa? Kerana dia kata ini berbeza dengan solat yang biasa. Dia tak ada rukuk, dia tak ada sujud, dia diri je ada. Dia ada satu bahagian daripada solat biasa. So sebab tu tak payah wuduk pun tak apa, kata Asy-Sya'bi. Baik, dan dia juga berkatakan bahawa innama huwa du'a, kerana solat jenazah ni sebenarnya total dia tu satu package bentuk doa sebenarnya. Dan doa kita tak perlu ambil wuduk pun boleh. Tuan-tuan tak ada wuduk hari ni, tuan-tuan boleh doa tak? Boleh. So jadi atas sebab tu tak payah ambil wuduk pun tak apa, kata pendapat dia. Baik, kemudian sebab khilaf dari sudut itu, kita pergi tu yang pertama sebelum kita masuk sujud tilawah, nanti bercampur sangat. So, kita tengok solat jenazah dulu. Wal ihtimal, al ihtimalul aridu fi intilaq ismi salah ala salati ala al janais wa ala sujud. Sebab khilaf di kalangan ulama kata perlu tak perlu, kerana mereka menganggap solat jenazah ni boleh tak kita anggap dia sebagai solat yang lengkap, yang sempurna, sampai nak kena pada solat sempurna itu adalah ambil wuduk. Kalau dia tak menepati solat as a package, bagi mereka tak masuklah dia dalam solat. Kalau dia masuk sebagai package solat, walaupun dia ada diri saja, maka dia kenalah ambil wuduk. Maka faman dhahaba ila anna isma salah yantaliqu ala salatil janais
humul jumhur ishtarata hadhihi taharah, iaitulah majoriti yang mengatakan solat jenazah itu namanya pun solat, maka dia perlu ambil wuduk kerana dia termasuk daripada solat-solat yang lain. Dalil mereka adalah hadis Nabi SAW yang mengatakan sallu ala sahibikum, dirikan solat ke atas saudara kamu yang meninggal itu. Jadi Nabi menggunakan perkataan apa? Sallu, sallu, solat jenazah. Hadis riwayat Imamul Bukhari. Kemudian begitu juga dengan satu hadis riwayat Imam Malik yang mengatakan la yusalli rajul alal janazah illa wahwa tahir. Tidak seorang lelaki solat jenazah kecuali dia sedang dalam keadaan bersuci. Bersuci maknanya ada wuduk lah, ya? Ada wuduk. Dan dia juga yang ketiga melengkapi syarat-syarat solat yang lain. Contoh, dia ada takbir. Kan solat ada takbir, kan? Solat ni takrif dia dimulakan dengan takbir, dihabiskan dengan taslim. So solat jenazah ada tak benda tu? Ada, walaupun dia tak ada sujud dengan rukuk, ya. Dan dia juga disyaratkan untuk menghadap kiblat. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi nak solat jenazah dah terlewat, ya, pergi ke kubur, maka tuan-tuan solat menghadap kubur boleh, tapi kena menghadap kiblat, bukan menghadap kubur dan membelakangkan kiblat, ya, kena menghadap kiblat. Dan dalam solat jenazah juga tidak boleh bercakap-cakap. Jadi sama macam solat yang biasa, tak boleh sembang-sembang tengah solat, boleh? Tak boleh. Maka dia itu membuktikan ia solat yang satu paket, solat sempurna, maka kena ambil wuduk. Itu adalah antara ringkasan dalil daripada jumhur ataupun majoriti para alim ulama. Baik, saya kira cukup kat situ dari sudut solat jenazah. Okey. Yang kedua tadi yang kita tinggalkan sikit, iaitulah wafis sujud, sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud sahwi tak payah bincang lah, sebab dia dalam solat memang ada wuduk, kan? Sujud sajdah pun tak payah bincang lah, sebab dia dalam solat memang ada wuduk. Sujud tilawah ni, yang kita tengah tilawah nampak baca dekat Quran, ada ayat yang ada garis tu, kan? Maka kita pun disunatkan sujud. Perlu tak ada wuduk? Kan ada orang dia baca Quran tak, memang jumhur majoriti ulama kata baca Quran tak payah ambil wuduk pun tak apa. So tuan-tuan pegang tuan-tuan punya smartphone, tuan-tuan baca Quran, ataupun tuan-tuan hafaz Quran, tak ada wuduk pun tapi baca melalui hafalan, tak payah ambil wuduk, tak apa, boleh. Ataupun baca dekat komputer screen, ya, boleh, tak ada wuduk pun tak apa. Tapi bila sampai dekat ayat sujud, macam nak pergi ambil wuduk ke nak terus sujud, maka khilaf di kalangan ulama, tapi khilaf yang tidak kuat, ya, khilaf yang tidak kuat. Maka dalam kitab ini dinyatakan sama juga macam kes tadi, sujud tadi solat jenazah dia ada berdiri saja, dia tak ada yang lain. Tapi sujud tilawah ni dia ada sujud saja, dia tak ada yang lain, dia tak ada yang lain. Wa kana sujudu aidan laisa fihi qiyam, tak ada diri, wala rukuk, tak ada rukuk, wala yushtarat hadhihi tahara fihima, maka tak disyaratkan baginya untuk ambil wuduk. Ini pendapat yang kedua, yang minoriti. Majoriti kena ambil wuduk juga, minoriti tak payah ambil wuduk. Okey. Untuk soal sujud tilawah, sebab dia yang tadi sama ada sujud tilawah masuk dalam erti solat ataupun tidak masuk dalam erti solat. Dan disebutkan oleh beberapa ulama, antaranya dia katakan bahawa Ibnu Umar pernah buat sujud tilawah ala ghairi wudu, tanpa berwuduk. Ya, maka itu sebabnya ada juga yang berpendapat solat sujud tilawah tidak perlu kepada wuduk. Bagaimanapun telah disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar bahawa sujud tilawah perlukan kepada wuduk, dan itu adalah ijma' para alim ulama. Tapi sebenarnya taklah sampai ijma', maknanya majoriti telah mengatakan perlunya ada wuduk. Yu'tabar li sujud minasyurut ma yushtarat li salatin nafilah min at-taharatain min al-hadas wa najas wa satrul aurah wa istiqbalil qiblah
wan niyyah la na'lamu fihi khilafan. Maka disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, dianggap sujud itu adalah syarat dan menyebabkan disyaratkan bagi solat sunat mestilah suci daripada hadas dan najis, tutup aurat, menghadap kiblat dan niat, ya, dan ada takbirnya. Maka atas sebab itu perlulah masa sujud tilawah juga untuk berwuduk. Walau bagaimanapun disebutkan tadi ada beberapa, antaranya juga Sya'bi sekali lagi, man sami'a sajdah ala ghairi wudu' sajada haitsu kana wajhu. Sesiapa yang mendengar bacaan Quran yang perlu sujud, maka sujudlah walaupun dia tak ada wudu'. Jadi ini adalah perbincangannya. Walau bagaimanapun para alim ulama berbeza pendapat, sekali lagi mereka agree to disagree dalam menentukan masuk dalam erti solat atau tidak. Habis dekat situ. So yang sebaiknya bagi kita, kalau kita ada wuduk, itu adalah yang keluar daripada khilaf. Kemudian Imam Ibn Rushd menyambung, wa ta'allaq bihadzal bab ma'a hadhil masalah arba'u masail. Ada 4 persoalan yang akan dihurai oleh dia kata. Ada 4 isu. Isu yang pertama, yang tadi dah selesai, solat jenazah, majoriti ambil wuduk, sama juga dengan sujud tilawah, majoriti ambil wuduk. Sekarang ada 4 persoalan tambahan yang dia nak urai. Yang pertama, ishtiratul wuduk lamsal mushaf, iaitulah syarat wuduk untuk memegang mushaf Al-Quran. Memegang mushaf Al-Quran. Sama ada syarat atau tidak untuk ambil wuduk dulu, untuk pegang Quran, untuk baca dan sebagainya, untuk bawa dan sepertinya. Majoriti ulama, iaitulah mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, 4 mazhab, menganggap ia syarat untuk memegang mushaf. Jadi kita punya yang tuan-tuan mungkin tahu sejak lama, betul lah tu, itulah nak pegang Quran kena ada wuduk. Tetapi ada satu pendapat yang tak begitu popular, iaitulah mazhab Zahiriyah, mengatakan tak perlu ambil wuduk untuk memegang Al-Quran. Baik, dalam kes ini disebutkan oleh Ibn Rushd rahimahullah, sebab khilaf kerana ayat Al-Quran yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun, iaitulah Allah kata tidak memegang Al-Quran, tidak memegang Al-Quran itu illal mutahharun, kecuali orang yang suci, bukan orang, kecuali yang suci. Maka dekat apa sebab mereka berbeza pendapat? Yang pertama, dalam mentakrifkan apa maksud al-mutahharun. Mutahharun tu siapa? Ada yang mengatakan mutahharun itu semua anak Adam lah, manusia lah. Maknanya jangan pegang, bukan, tidak dipegang Al-Quran itu kecuali orang manusia-manusia yang suci, manusia yang telah bersuci, ya, yang bersih daripada najis. Ada juga yang menganggap ayat ini bukan larangan. Dia bukan jangan pegang Quran, jangan pegangnya Quran itu kecuali orang suci, tapi ini ayat khabar, ayat penyataan, iaitulah tiada dipegang Al-Quran itu kecuali oleh yang suci. Maka bila tiada, maka dia tidak ayat perintah, dia bukan ayat larangan. Mereka mengatakan kalau ayat larangan, dia akan baca dengan bentuk la yamassannahu illal mutahharun. Kalau la yamassannahu, maka itu barulah jangan dipegang Quran kecuali orang yang bersuci. Tapi kat sini la yamassuhu, tidak disentuh, tiada disentuh Al-Quran itu kecuali oleh yang suci. Jadi itu ada perbezaan, menyebabkan kefahaman ibarat sentence ayat itu menyedihkan ada perbezaan erti ataupun hukum, ya. Jadi ada juga yang mengatakan al-mutahharun itu siapa? Waman fahima minhu al-khabar faqat fahima min lafzul mutahharun. Barang siapa yang meyakini bahawa perkataan la itu adalah satu ayat penyataan, iaitulah tiadalah dipegang Al-Quran itu kecuali al-mutahharun, maka mereka akan buat satu package, iaitulah package-nya, kalau kita kata tiada yang memegang Quran itu kecuali al-mutahharun, mutahharun tu maksud dia malaikat. Maknanya malaikat, tiadalah malaikat yang memegang Al-Quran itu tanpa suci. Maknanya gitu, malaikat yang pegang, bukan kes manusia.
Lalu bukan kes manusia, mereka menganggap bahawa tak payahlah manusia kita ni ada wuduk untuk pegang Quran, ya. Dan juga mereka berpegang bahawa tak perlu ada wuduk kerana mereka mengatakan tiada dalil daripada Al-Quran dan sunnah yang sabit, maka ketika itu kekallah nak pegang Quran di atas al-bara'ah al-asliyah wahyal ibahah, di atas keharusan yang asal. Keharusan yang asal. Keharusan yang asal ni maknanya ada satu benda yang tak ada Allah sebut, Nabi pun tak ada sebut, halal haram, dan tak ada mudarat apa-apa. Contohnya orang kata macam makan tupai. Boleh tak makan tupai? Tak ada yang haram, tak ada yang halal, tak ada yang menyebut halal, tak ada yang menyebut haram, tak ada mudarat dari sudut kesihatan, maka hukum dia kekal di atas hukum asal, iaitulah halal makan. Macam itulah maksud dia al-ibahah al-asliyah, ya. Maka dalil jumhur. Okey, sekarang kita tengok apa sebab majoriti ulama kata kena ada wuduk untuk pegang Quran. Dia kata kat sini wa qad ihtajjal jumhur li madhhabihim bi hadis Amr bin Hazam, iaitulah jumhur pegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Hazam, yang mana Nabi SAW dia catatkan bahawa Nabi telah melarang, Nabi telah menulis, ya, la yamassul Quran illa tahirun, tidak sentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci, tahirun. Hadis ini khilaf di kalangan ulama tentang status kekuatannya. Ibnu Hazm, Imam Nawawi, Ibnu Kathir kata hadis ni lemah. Bila lemah tak boleh buat hukum. Jadi tuan-tuan kena dengar elok, hadis yang lemah tak boleh buat sandaran hukum. Kalau nak buat juga boleh, tapi jadi secondary, jadi supporting evidences sahaja, kena ada yang kuat. Tetapi hadis ini juga disahihkan, dianggap sahih oleh ramai ulama lain. Antaranya Imam Syafi'i menganggap hadis ini sahih, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Imam Hakim, Ibnu Hajar dan lain-lain. Nampak tuan-tuan? Satu hadis pun berbeza pendapat. Itu sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ada orang yang menggunakan satu hadis, orang kata dhaif, tuan-tuan janganlah terus mencaci-caci orang yang menggunakannya, sabar dulu. Sebab mungkin hadis tu khilaf. Ada yang kata sahih atau hasan atau dhaif. So tak semestinya kalau saya kata saya rasa hadis ni saya ambil kumpulan yang dhaif kalah, saya nak pegang Imam Nawawi, saya pun quote lah Imam Nawawi punya kata-kata. Kau tengok hadis yang korang bawa dekat Facebook ni, contoh hadis dhaif Imam Nawawi kata, korang ni tak patut betul. Itu Imam Nawawi kata. Kalau saya pula kata, saya pegang kepada Ibnu Hajar kata, dia kata hadis ni sahih, macam. So sebab tu kita jangan terlampau excited sangat dengan ilmu yang baru kita dapat, khususnya dekat media sosial, kan? Kat media sosial, kan? Ya, itu dhaif. Tapi kalau maudhu', tu jangan main-main lah. Kalau dhaif boleh lagi nak bicara, tapi kalau maudhu', hadis rekaan, itu tak mau. Itu kita kena jauh, sebab itu sangat bahaya. Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mereka cipta sesuatu yang kata aku cakap aku tak cakap, Nabi kata, maka sedia tempat dia dalam neraka. So jadi kita man kadzaba alayya, iaitulah siapa yang mendustakan, maknanya aku tak cakap, Nabi kata, tapi kamu cakap aku cakap. Baik, jadi itu yang dalil pertama daripada jumhur ulama, iaitulah hadis Amr bin Hazam. Dan Ahmad Syakir, ulama kontemporari yang bernama Syekh Ahmad Syakir, juga dalam dia punya komentar kepada satu kitab Al-Muhalla, mengatakan bahawa hadis ini dia dah cek hadis Amr bin Hazam ini, lafaznya semua sekali dia kata, dan dia kata hatta wafaqani Allahu lil ihtida'i ilaihi fawajatul hakim rawa bi tulihi fil mustadrak wa huwa isnadun sahih. Dia kata aku dah cek habis-habisan dah, hadis ni ada dekat dalam riwayat Al-Hakim yang panjang dengan sanad dia sahih. Tapi sebahagian ulama mengatakan sanad sahih sahaja tak semestinya hadis tu sahih. Sanad iaitulah dia punya orang-orang yang meriwayatkan itu sahih, tapi hadis tu tak semestinya
terselamat daripada kecacatan lain, kecacatan pada matan, ada kecacatan pada musahaf contohnya, ada mudallas dan lain-lain yang kita bincangkan kalau sempat kejap lagi ya. Baik, jadi tapi Ahmad Syakir kata sanad dia sahih, dan bukan saja sanad, dia punya binaan hadis itu juga, matan dia juga bayanan syafian, dia kata sahih dia nampak gitu jelas. Jadi walhamdulillah dia kata gitu. Jadi itu adalah Ahmad Syakir punya pendapat. Dan ada pula sokongan, rekomendasi daripada hadis yang lain. Jadi begitulah, kalau ada satu hadis tu mungkin ada keliru sahih atau dhaif, tengok ada tak supporting daripada jalan-jalan yang lain. Kalau ada support hadis-hadis yang sahih, confirm tak khilaf, support, maka ketika itu dia makin kuat. Ataupun kalau ada hadis yang lain juga khilaf tapi nampak sama makna dia, semua itu bila berkumpul dia akan jadi syahid, dia akan jadi rekomendasi. Maknanya dia naik dia punya level tu daripada dhaif, mungkin naik at least kepada hasan ya. Iaitulah hadis yang jadi syahid, iaitulah hadis Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Ad-Darul Qutni, Al-Baihaqi dan lain-lain, dan yang mana Al-Haythami mengatakan hadis ini dia punya rijaluhu mawthu muwaththaqun, iaitulah boleh dipercayai dan dipercayai. Dan juga jumhur berpegang juga, selain daripada hadis itu, jumhur juga berpegang kepada dalil ijma' sahabah. Ijma' sahabat juga menjadi hujah, kerana diriwayatkan ijma' itu berlaku daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar dan Salman ridwanullah alaihim ajma'in, dan tidak ada khilaf di kalangan sahabat yang lain tentang perlunya wudu untuk memegang mushaf. Itu disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Baik, habis kat situ. Kemudian hadis tadi kita sebut sikit lagi, hadis Amr bin Hazam ni. Sebab apa yang ada satu kata dhaif, satu kata sahih ni? Ibn Rushd sebut sikit. Ulum hadis pun ada dalam kitab ni. Dia bukan usul fiqh saja, bukan fiqh, ulum hadis pun ada. Iaitulah ikhtalafan nas fi wujubil amal. Umat manusia berbeza pendapat nak beramal tak atau dengan hadis tadi. Iaitulah tidak dipegang Quran kecuali orang yang suci, iaitulah dalam keadaan bersuci. Kenapa dia kata, kenapa jadi khilaf? Li'annaha musahhafah. Musaffahah. Musahafah. Okey, silap. Musahafah, iaitulah ada tashif. Dalam ilmu hadis dia ada dua jenis tashif, iaitulah ada al-hadis kan, apa nama tu, dia ada tashif harfi dan juga syakl. Dia ada banyak lagi tapi itu antara dua yang paling utama ya. Iaitulah dia ada hadis musahaf, iaitulah hadis yang berubah huruf dia. Maknanya periwayat ni huruf dia begini-begini, ini huruf dia gini-gini. Contohnya Imam Syafi'i pernah mengatakan Imam Malik pernah berlaku kekeliruan, ataupun konteks biasanya kekeliruan, kesilapan huruf ya. Contoh, Imam Syafi'i sebut dalam kitab, ada dicatat dalam Ma'rifah Ulumil Hadis, disebutkan bahawa Imam Syafi'i kata Sahafa Malik, Imam Malik telah tersilap menulis nama Umar bin Uthman, padahal nama sebenarnya Amru bin Uthman. Jelas tak? Umar Ain Mimra bin Uthman. Imam Malik tulis Umar bin Uthman, patutnya nama perawi itu Amru bin Uthman. Ain Mimra waw, ada waw tinggal, akan berubah, itu namanya musahaf, tinggal huruf. Tinggal huruf ya. Contoh lagi, Imam Syafi'i sebut lagi, Imam Malik cece juga dalam satu bab yang lain, iaitulah ada satu rawi namanya Jabir bin Atik. Jabir jim alif ba ra, bin Atik ain ta ya kaf. Jabir, Imam Malik tulis Jabir jim alif ba ra, yang sebenar bukan Jabir, Jabar, jim ba ra, tak ada alif, maka musahaf kata Imam Syafi'i. Nampak biasa ulama-ulama besar ni membuat pembetulan kepada guru mereka
biasa saja. Tak ada siapa nak marah, nak kata macam-macam. Begitu juga disebutkan Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in ni orang handal. Yahya bin Ma'in orang handal dalam hadis. Semuanya adalah sebelum Imam Syafi'i. Yahya bin Ma'in telah pun berlaku tashif dan juga dalam kitab yang sama, iaitulah nama seorang ni Al-Awwam bin Marajim disebut. Nama betulnya Al-Awwam bin Marajim, mim ra alif jim mim. Tapi Yahya bin Ma'in tersilap tulis Mazahim. Nampak? Daripada Marajim, daripada Marajim ra dengan jim jadi Mazahim. Tinggal titik. Tinggal titik dan tertambah titik. Jadi yang lain Musahhaf. Itulah dia. So jadi dalam konteks ni itulah yang berlaku, antaranya disebutkan oleh para alim ulama. Wa ra'aitu Ibnul Mufawwas yusahiha, maka Ibnu Rushd kata, aku lihat Ibnul Mufawwas, iaitu seorang hafiz. Hafiz maknanya bukan hafiz Quran, itulah perkara biasa. Hafiz Quran zaman-zaman tabi'in, hafiz Quran, semua orang hafiz Quran, orang kampung, orang bukan ulama pun hafaz Quran. Ini bila al-hafiz hafaz at least 100,000 hadis. 100,000 hadis. Idruwatuha athiqat, kerana perawi-perawinya thiqah, li'annaha kutabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia juga adalah penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika hadis Amru bin Shu'aib an abihi an jaddi wa ali zahir yaruddunaha, tetapi mazhab Zahiri menolak hadis ini, hadis Amru bin Shu'aib. Baik. Kerana apa mazhab Zahiri kata kita tak perlu ambil wuduk? Kerana mereka mengatakan bahawa al-mu'min la yanjus dalam satu hadis. Orang mukmin ini tidak najis. Maka Nabi kata la yamassul Quran illa tahir, tak boleh pegang Quran kecuali tahir, orang suci, orang yang bukan najis. Maka kerana orang mukmin ni semuanya bukan najis, kita boleh pegang Quran anytime, tak payah wuduk pun tak apa, kata mazhab Zahiri. Faham? Tetapi para jumhur, ulama jumhur menolak takwilan atau kepahaman itu dengan mereka mengatakan tak najis itu dari sudut lain, tapi tahir ini digunakan untuk bersuci. Walaupun kita ni tak najis, tapi syarat tambahan untuk solat kan kita kena ambil wuduk. Bukan boleh kata aku tak najis, aku boleh solat tanpa wuduk. Tak boleh. Tahir itu maknanya kena ada wuduk, kena ada syarat tambahan. Walaupun kita tak najis, kita dah basuh dah, mungkin pergi toilet semua sekali, tapi kita tetap kena ambil wuduk. Itulah juga benda yang serupa untuk baca Quran ataupun memegang Quran. Jadi tahir di situ bukan maksud lawan kepada najis, tapi perlu ada syarat tambahan untuk menyempurnakannya. Itu adalah respons jumhur kepada Zahiriyah, lebih kurang. Kemudian ishtiratu dhalik ala sibyan, syarat atau tidak kepada kanak-kanak. Wa rakhasa Malik lis-sibyan fi masil mushaf ala ghairi tuhur. Mazhab Maliki, Imam Malik mengatakan diringankan kepada kanak-kanak untuk memegang Quran walau tanpa wuduk. Kanak-kanak, anak tuan-tuan umur 2, 3, 4, 3 tahun, 5 tahun, dia pegang Quran, jangan tuan-tuan melenting terus, terbang melompat pegang Quran pada dia tolak dia sebab dia tak ada wuduk. Tak payah. Dia itu dimaafkan kerana dia kanak-kanak lagi. Yang kedua, kerana sebab itulah macam juga main patung. Patung ini orang dewasa tak boleh main, tuan-tuan. Kanak-kanak diberikan keringanan. Sebagaimana hadis yang sahih bahawa Nabi membenarkan Aisyah main patung dengan kuda ada kepak. Aisyah ni dia anak-anakkan sikit, maka dia ada kuda yang ada kepak. Maka Nabi tanya, kuda ada kepak ke? Kan? Maka Aisyah jawab, kau tak pernah dengar ke Nabi Sulaiman ada kuda ada kepak? Nabi pun senyum. Jadi maknanya Al-Qaradawi sebut adalah al-halal wal haram fil Islam. Ini menunjukkan Nabi membenarkan kanak-kanak masa tu ataupun masih anak-anak lagi memain dengan patung. Tapi hari ini orang dewasa pun main patung juga. Khususnya orang perempuan, dia ada teddy bear besar atas katil dia kan. Patung tak tu? Eloknya janganlah. Ataupun ada juga monkey yang monkey punya patung yang dilekat dekat kereta kan. Itu mungkin patung enggak. Ataupun orang kaya
dekat dia punya fountain dia landscape dia ada bangau kat situ kan. Itu pun semua tu jangan tuan-tuan, khilaf tu. Ya, kita bimbang nanti apa nama tu tak masuk malaikat. Nabi SAW kata innal malaika la tadkhul baitan fihi tamathil, dari riwayat ini wa tasawir, malaikat tak masuk rumah yang ada patung. Nanti tak masuk dalam kita tak masuk dalam rumah kita. Tapi ada orang buat layar buruk pula. Dia kata apa? Dia kata bagus itu, kerana malaikat maut tak masuk, tak mati aku, dia kata kan. Jadi itu layar buruk ya. Yang malaikat yang tak masuk malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Kamu peluk patung pun dia masuk juga. Dia datang. Tak kira lah. Malaikat maut pergi neraka sentiasa sampai di mana-mana kita berada. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada di menara yang paling tinggi sekali dan tertutup atau apa-apa juga, yang kuat mereka sampai juga. Mereka sampai. Baik, jadi itu dia kekeringanan diberikan kepada kanak-kanak dalam mazhab Maliki li'annahum ghaira mukallafin, kerana mereka belum ditaklifkan, maknanya belum ada tanggungjawab, maknanya belum baligh lah ya. Itu juga disebut oleh Hanafi. Dalam mazhab Hanafi disebutkan wala ba'sa bidaf'il mushaf ila sibyan wal lawh wa in kanu muhdithin. Iaitulah boleh diberikan, tak ada masalah berikan Al-Quran dan juga lauh, iaitulah macam satu, kalau dulu dia macam tulis atas kertas ke atas kayu ke ya, ada Al-Quran, boleh bagi pada kanak-kanak, tak ada masalah kerana mereka adalah masih kanak-kanak. Dan demikian juga diharuskan oleh mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah untuk menyentuh lauh, tempat tulis, atau kan macam orang-orang dulu kan, orang-orang yang umur 70-an ke 60-an mungkin pernah mengaji dulu atas kayu kan, atas batu ke, tulis atas batu kan, tulis atas kayu. Maka kalau ada ayat Quran atas tu, mazhab Syafi'i kata boleh pegang, boleh sentuh, walaupun ada padanya Quran, li'annahu mawdhi'ul hajah, kerana ada hajat keperluan. Begitu juga kalau kanak-kanak yang perlu belajar ayat-ayat tersebut ya. Habis dekat situ. Baik, persoalan kedua, isu yang pertama pegang Quran. Jadi isu ini kalau konteks semasa, kita ada iPhone, kita ada Samsung, adanya dalam tu ayat Quran, boleh tak kita pegang dia tanpa kita berwuduk? Maka para alim ulama duk berbincang, mereka kata kalau ada di dalam Al-Quran itu di dalam beg kita atau di dalam mazhab Syafi'i, antara yang paling ketat ada dalam bekas, sentuh bekas tu pun tak boleh. Macam mana mazhab Syafi'i ni syadid tuan-tuan syadid. Maknanya kalau dalam beg kita ada Quran lengkap, kita pegang tempat membawa beg itu, dan membawa beg itu tak boleh. Tetapi kalau ada benda lain sekali dalam tu, sebab tu dia katakan Quran tafsir. Quran ada tafsir, ada terjemahan, ada muqaddimah, ada indeks macam-macam. Maka bila nampak majoritinya bukan Al-Quran, maka barulah ada khilaf ulama, kata sebahagiannya boleh dibawa perkara itu, dipegang walaupun tak ada wuduk. Itu adalah pendapat yang lebih ringan, lebih meraihkan keadaan semasa lah ya. Baik, begitu juga dalam keadaan iPhone kita, smartphone kita. Kita bukan ada Qurannya, kita ada macam-macam dalam tu. Dan dia asalnya pun bukan Quran, dia asalnya adalah telefon. Maka pada kita itu harus. Tapi janganlah masuk toilet tengah pasang mushaf tu punya page, tutuplah page tu, tekanlah dekat tengah-tengah, hilanglah page tu, maka ketika itulah diharuskan ya. Baik, ada juga yang mengatakan jangan pegang ayat itu, tulisan-tulisan itu. Maka kalau kita sedang menggunakan Samsung, iPhone ya, tengah page tu kat depan sekali, kita tak ada wuduk, kita nak next slide, macam mana? Kita nak pakai apa? Boleh tak pakai hidung? Maka ulama kata sama aja. Jadi kita punya tubuh tak boleh kena patutnya, kepala ke, hidung ke, telinga ke, tak kira lah. So jadi dalam konteks ni, kita sentuh tu kena tak ayat tu? Kena. So macam mana? Boleh buat tak? Kalau tak, dekat bawah sekali boleh? Dekat bawah, dekat tempat bunga-bunga dia, kena boleh?
Kalau boleh buatlah, tapi kalau tak boleh eloklah ambil wuduk, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian ya. Ini kalau lah ikut konteks yang warak lah, konteks yang warak, iaitulah yang lebih nak mengambil jalan selamat, iaitulah sebuah ulama menyebut memang tak ada sebab lain kecuali hurmatan lil Quran, haibatan lahu ya, iaitulah kerana nak menghormati kesucian Al-Quran dan mendatangkan haibah kepada Al-Quran itu. Okey, habis dekat situ. Okay, jadi ijma' sahabat kita dah sebut. Kemudian kanak-kanak tadi, baik, kemudian persoalan kedua, al-ahwal allati yajibu 'ala al-junub al-wudu' fiha. Ikhtalafa an-nas fi ijabi al-wudu' 'ala al-junub ahwal. Ahaduha idza arada an yanam wa huwa junub, iaitulah persoalan yang melibatkan orang yang berjanabah besar. Berjanabah besar maknanya mimpi basah ataupun baru lepas bersama suami isteri ya, dan sepertinya, maka mereka ini apa yang melibatkan perlu ambil wudu ada beberapa perkara. Yang pertama, atau beberapa keadaan. Yang pertama, apabila dia nak tidur dalam keadaan dia berjunub ataupun berhadas besar. Ibnu Hajar berkata, sebelum tu Ibnu Rushd sebut, dia ada sebut yang pertama sekali nak tidur dalam keadaan berjunub perlu tak ambil wuduk. Fadhhabal jumhur, mazhab majoriti adalah ila istihbabihi duna wujubih, iaitulah digalakkan saja, tak wajib, digalakkan saja untuk kita ambil wuduk kalau kita nak tidur terus. Tetapi ahli zahir, mazhab zahiriyah mengatakan wajib ambil wuduk, wajib, dia ni syadid, wajib. Berkata Abu Hanifah, mazhab Hanafi, la ba'sa ayyanamal junub ala ghairi wudu, tak ada masalah nak tidur walaupun tanpa wuduk. Ada yang kata wajib, ada yang kata digalakkan untuk ambil, ada yang kata wajib, ada yang kata tak apa, nak tidur terus pun tak ada masalah. Baik, jadi dalam konteks ini para alim ulama antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyebutkan hikmah mengambil wuduk untuk orang yang berjunub adalah yukhaffifal hadath, untuk meringankan hadas, daripada besar tu jadi kecil sikit. Soalannya begitulah kata Ibnu Hajar, jadi macam ringan sikit ya. Kemudian disokong pendapat-pendapat kena digalakkan ambil wuduk ini adalah daripada asar diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang thiqat, yang mana dikatakan idza ajnaba ahadukum minal lail thumma arada an yanam falyatawadda fa innahu nisfu ghaslil janabah. Itu dia ya, iaitulah daripada sahabat Nabi berkata, apabila kamu berjunub salah seorang di antara kamu pada waktu malam dan kamu nak tidur, ambillah wuduk kerana ia dikira separuh mandi wajib. Separuh mandi wajib, separuh je tapi kena mandi wajib juga Dan di sebahagian ulama mengatakan, dikatakan hikmah dia kerana dia adalah baik ya, hikmah dia ni tak apa saya sebut je dalam ulama sebut annahu yunashitu ila al-aud atau ila al-ghusl, kerana bila ambil wuduk tu dia menggalakkan kita buat dua benda yang bagus, iaitulah mengulangi bersama isteri dengan suami ya, atau kita terus rasa baik mandi terus ya, jadi tu antara dua tu ya. So jadi bila kita ambil wuduk tu rasa-rasa macam dah basah ni, baik terus mandi ya. Jadi bagus lagi bagus mandi cepatlah ya. Ataupun kalau rasa aku rasa bersemangat lagi, boleh terus bersama suami bersama isteri sekali lagi. Jadi ada dua juga disebutkan oleh para ahli ulama. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid dalam Ihkamul Ahkam ya. Dan juga disebutkan lagi oleh para ulama lain pula khasyatal maut fil manam, kerana kita takut termati pula dalam tidur tu. Termati tu ada tu. Yalah. Takut mati dalam tidur tu, nanti tengah berjanabah pula. So kalau kita ambil wuduk, at least kita dah ambil wuduk lah kan, walaupun tidur tu batal lah wuduk
kan, ataupun sebelum tidur duk peluklah isteri atau peluk suami, batal lah balik kan. Habis takkan ambil wuduk atau pergi jauh-jauh sikit nak bagi tidur dalam keadaan berwuduk. Jadi payah gitu kan. Tapi at least kita dah wuduk lah daripada junub besar tu, kita dah wuduk lah, settle lah sikit. Mana mati pun mati telah berwuduk. Gitulah maksud dia. Okey. Tetapi pendapat-pendapat ni dibincangkan lah sebab ada yang mengatakan kalau begitu habis perempuan-perempuan haid nak tidur asyik kena wuduk je. Takut mati dalam keadaan haid. Tak pula kan. Jadi ulama balas balik, dia kata haid lain, haid dia tak ada pilihan. Junub kita pilihan kita sendiri. Haid bukan pilihan kita. So jadi taklah rasa apa-apa dia memang Allah yang mengurniakannya. Tapi kalau berjunub berjanabah maknanya pilihan kita lah. Baik, habis dekat situ. Kemudian Ibnu Taimiyah berpegang kepada pendapat wajib, sama macam Zahiriyah. Kalau nak tidur wajib untuk ambil wuduk. Itu adalah Ibnu Taimiyah dalam Ikhtiarat Al-Fiqhiyah. Dia antara yang bawa sebab takut mati dalam tidur. Fala yanam hatta yatawadda wudu'ahu lis-salah fa innahu la yadri la'alla nafsahu tusabu fi naumih. Fa innahu idza mata lam tashhad al-malaika janazatahu. Kerana kalau dia mati takut malaikat tidak bersama-sama kerana dalam keadaan bersama jenazahnya, kerana dalam keadaan tidak keadaan berjanabah. Baik, keperluan atau galakan ini juga selain daripada majoriti 4 mazhab, dia juga adalah pendapat Ali bin Abi Talib, Ibnu Abi Sa'id, Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu alaihim ajma'in, dan juga ulama tabi'in yang bernama An-Nakhai, Hasan Al-Basri, Atha bin Abi Rabah, Ishaq Rahwaih dan lain-lain. Manakala yang berkata wajib adalah mazhab Zahiri dan Lais bin Sa'ad dan Ibnu Habib daripada mazhab Maliki. Adalah tapi tak ramai Manakala yang kata boleh tidur tanpa ambil wuduk bagi orang berjunub selain daripada Imam Abu Hanifah adalah ulama besar tabi'in yang bernama Sa'id ibn Musayyab atau Musayyib dan juga Sufyan Ats-Tsauri. Jadi ramai jugalah banyak khilaf. Apa sebab khilaf ni? Dia kata kat sini pendapat yang mengatakan wajib berdatang daripada mana? Daripada hadis Umar Al-Khattab, bahawa beliau menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanabah pada waktu malam. Faqala lahu Rasul, dia datang pada Rasulullah, disebut dia berjanabah pada waktu malam, maka dia cakap pada Rasulullah, maka Rasulullah berkata pada dia, tawadda waghsil dzakarak thumma nam. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Iaitulah Rasulullah kata pada Umar, dan dalam satu dekat sini kalau ikut mushaf Bidayatul Mujtahid, kalau ikut nuskah asal disebut Umar, tapi dalam nuskah cetakan disebut Ibnu Umar. So ada kekeliruan di situ. Naskah asal kitab Bidayatul Mujtahid ada yang mensemak, dia tengok Umar Al-Khattab, ada pula tengok Ibnu Umar. Mana satu pun tak tahu, tapi keluarga tu jugalah bahawa dia berjunub, datang jumpa Nabi, Nabi kata berwuduk dan basuh kemaluan kamu, kemudian kamu tidur. Jadi Nabi punya suruh tu wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Tapi pendapat hadis ini diambil oleh kumpulan yang kedua tadi sebagai wajib. Dan juga satu lagi hadis yang diriwayatkan daripada jalan Aisyah, yang mana hadis ini berbunyi juga hadis sahih daripada Bukhari dalam bab ghusl, iaitulah lafaznya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam wa huwa junub ghasala farjahu wa tawadda lis-salah. Iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia nak tidur dalam keadaan berjunub, beliau baginda akan membasuh kemaluannya dan kemudian berwuduk seolahnya ingin melakukan solat. Maknanya berwuduk sempurna macam nak sudut wuduk untuk solat. Itu dia hadis yang sahih. Maka ini menyebabkan kumpulan yang kedua kata wajib.
Manakala pendapat yang mengatakan sunat dan tidak wajib, iaitulah pendapat jumhur ulama, hadis yang mengandungi ayat perintah tadi asalnya wajib, tapi mesti ada sebab nak kata tak wajib. Maka sebab itulah yang wujud kata jumhur, sehingga menjadikan ia hanya sekadar digalakkan. Sebab apa? Yang pertama, tanpa ikut aturan tapi ikut dalam kitab ni, disebut oleh Ibn Rushd, wal udul bihi an zahirihi li makani adami munasabati wujubi tahara li iradati naum, a'ni al munasabah syar'iyyah. Kerana tak ada munasabah, dia kata. Dari sudut logik akalnya tak ada munasabah. Nak tidur kena ambil wudu. Sebab tidur bukan ibadah, bukan ibadah khas. Ialah boleh jadi ibadah am, tapi dia bukan ibadah khas yang perlukan kepada wudu. Maka tak ada munasabah nak kita sampai kita kata wajib kata. Maka sebab tu kita hanya tetap kepada sunat ataupun digalakkan. Kalau wajib dia dah macam ibadah khusus, ibadah khas, ya? Dan juga disebutkan dalil-dalil yang lain, iaitulah wa qad ihtajju aidan lidzalika bi ahadits athbatuha hadis Ibnu Abbas. Jumhur majoriti juga menolak kewajipan mengambil wuduk sebelum tidur bagi orang berjanabah dengan hadis yang lain, iaitulah hadis Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa Rasulullah keluar daripada toilet dan didatangkan kepada Rasulullah dengan makanan, fa'utiya bi ta'amin, maka diberi Nabi makanan. Bila Nabi diberi makanan, faqalu alla na'tika bi tuhr, ya Rasulullah, kamu nak tak aku bawakan kepada kamu air wuduk untuk kamu ambil wuduk, ya? Maka Nabi pun kata, a usalli fa atawadda, adakah aku nak solat maka aku kena ambil wuduk? Faham tak? Dalam hadis ni ada juga riwayat yang lain disebutkan alla tatawadda, faqala, sahabat tanya, adakah kamu nak ambil wuduk ya Rasulullah sebab kamu nak makan ni? Maka Rasulullah pun jawab, ma aratu salah fa atawadda, aku bukan nak solat sampai aku perlu ambil wuduk. Maka jumhur melihat hadis ini, dia kenakan dengan hadis tadi, sebab ini makan ni benda normal, benda harian yang jadi ibadah umum. Tidur pun macam makan lah, dia bukan ibadah khas. Maka Nabi nak makan dalam keadaan tak berwuduk, Nabi tak perlu ambil wuduk pun. Tidur pun sama jugalah. Itulah dia yang dikatakan oleh jumhur. Tapi Ibn Rushd ada sebut satu benda yang agak teknikal sikit. Kalau tuan-tuan bukan orang sufik, tuan-tuan akan pening. Dia kata kat sini apa? Ibn Rushd kata wal istidlalu bihi dhaif. Ibn Rushd mengkritik jumhur. Dia kata berdalilkan dengan dalil ini adalah lemah. Fa innahu min babi mafhumil khitab min adhafi anwa'i. Kerana itu adalah berdalil dengan dalil bernama mafhumul khitab. Apa benda tu? Mafhumul khitab ni adalah pengajian usul fiqh dalam bab dalalatun nas yang agak pening kepada pelajar syariah. Orang awam lagi pening lah, yang mana dia ada dalam pengajian mafhumul khitab ini ada mafhum muwafaqah, yang kedua mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah mantuq fihi mantuq fahman awaliyan atau musawiyan. Ada dua pula. Mafhum muwafaqah mantuqan fahman awaliyan atau musawiyan. Tuan boleh faham tak? Tak boleh faham tu jangan beri fatwa kat Facebook, tuan-tuan. Okey. So jadi mafhum muwafaqah ni gini, mudah ceritanya saya kata gini. Muliakan, dengar betul ni katalah ni nas lah. Muliakan Zaid walaupun dia jahat. Apa yang tuan-tuan faham? Itu mafhum muwafaqahnya adalah tuan-tuan kena muliakan si Polan yang bernama Zaid walaupun dia jahat, walaupun dia nakal. Mana mafhum mantuq awalian, maknanya kalau dia baik lagilah patut tuan-tuan muliakan dia. Faham tak? Saya kata pada tuan-tuan, muliakan Zaid walaupun dia nakal. Nakal lah, bukan jahat lah, nakal. Maknanya kalau dia tak nakal, lagilah saudara-saudari kena muliakan Zaid. Betul tak? Itu namanya mafhum muwafaqah mantuqan awalian. Kalau musawian, contohnya adalah
Allah SWT kata dilarang orang-orang yang menyimpan harta anak yatim makan harta anak yatim zulman, dalam keadaan zalim. Sorry, kita habiskan dulu musawiyan tadi kan. Awalian dah sebut dah. Salah satu lagi contohnya Allah kata dalam Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan kamu kata pada ibu kamu oh, dan menyakitinya. Maknanya sebut oh tak boleh, tapi kalau tampar ibu boleh tak? Nampar, sepak ibu. Sebut oh pada ibu tak boleh, maka kalau tumbuk ibu lagi tak boleh. Itu mafhum muwafaqah mentukan fahman awalian, lebih utama daripada oh. Maknanya kalau yang sama dengan oh itu musawiyan. Maknanya jangan cakap pada mak oh, habis kalau cakap boring lah mak, itu sama tu, musawiyan pun tak boleh. Mak kata buat ni, tak mau mak, tak mau, apa sama, itu musawiyan pun tak boleh. Maknanya bukan oh je tak boleh, tak boleh, boring lah, itu semua tak boleh maknanya, ya. Dan sama juga macam ayat Quran sebut Allah SWT larang kita makan harta anak yatim dalam keadaan zalim. Kalau makan tak boleh, bakar pun tak boleh. Jadi kita boleh tak kita tahu, saya ada anak yatim saya jaga, tapi saya marah kat dia, saya tak ambil duit dia, saya bakar je duit dia, padan ke dia, tak boleh juga. Makan duit anak yatim zalim, bakar dan menghilangkan duit dia pun zalim juga. Itu sama je masuk dalam usul fiqh. Okey. So tapi sekarang ni itu bukan bincangan kita. Bincangan kita dalam bab tu juga dia ada mafhum ni, ada banyak. Daripada banyak-banyak jenis mafhum ni, dia ada mafhum al-hasar, mafhumul adad, dan dia ada mafhumul laqab. Dalam usul fiqh yang disebut oleh Ibn Rushd ni, dia kata mim babil mafhumil khitab, dia tak hurai apa jenis. Tapi sebenarnya yang jenis yang jumhur nak pakai ni namanya mafhumul laqab. Apa benda pula tu, kan? Mafhumul laqab ni maksudnya iaitulah ta'liqul hukum ala mujarradil asma'i dhawat wal ajnas. Macam mana nak kata, maknanya apa saja yang sama jenis maka dia termasuk. Macam tadi lah, jenis ini jenis benda biasa, iaitulah makan, maka makan tak perlu wuduk, tidur tak perlu wuduk. Gitulah lebih kurangnya mafhumul laqab nama dia. Mafhumul laqab ni disebutkan oleh para ulama usul fiqh adalah cara pendalilan yang paling lemah sekali. Itu disebut oleh Ibn Rushd, wal istidlalu bihi dha'if fa innahu min babil mafhumil khitab min adhafi anwa'i. Daripada banyak-banyak jenis nak faham dalil tadi, yang inilah yang paling lemah sekali, sebab dia jenis macam tak berapa kuat ikatan dia tu, ya? Makan dengan tidur kita anggap dia sebagai benda jibiliyah, benda kebiasaan kita buat, maka atas nama zat benda kebiasaan tu kita anggap ini tak payah wuduk kalau nak tidur, nak makan, nak tidur pun tak payah jugalah walaupun berjanabah ke. Sebab Nabi tadi keluar daripada toilet dianggap sedang berjanabah, sebab itulah dianggap Nabi tak perlu ambil wuduk untuk makan, Nabi tak perlu ambil wuduk untuk tidur patutnya. Agak-agak tuan-tuan faham lah, ya. Okey. Kemudian yang ketiga, dalil daripada jumhur, wa qad ihtajju bi hadis Aisyah. Rasulullah, para ulama jumhur berdalil pada hadis Aisyah, iaitu Aisyah pernah kata annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW kana yanamu wa huwa junub la yamassul ma, Nabi tidur dalam keadaan berjunub dan tidak menyentuh air. Nampak ada hadis lagi. So kita combinekan tadi, yang pertama logiknya tak ada, yang kedua dia bukan ibadat khas, yang kedua ada yang Rasulullah keluar daripada toilet dalam keadaan berjunub, sama besar atau kecil, Nabi tak nak makan, Nabi tak suruh ambil wuduk pun. Kemudian yang ketiga, Nabi pernah tidur dalam keadaan tidak berambil wuduk dalam keadaan berjunub, Aisyah cakap. Tapi hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, telah pun dikatakan oleh Ibn Rushd sebagai hadis dhaif. Siapa yang dhaifkan hadis ni? Imam Ahmad dan lain-lain. Tetapi ada ulama lain yang anggap hadis ni sahih. Sekali lagi tuan-tuan, jadi bukan ulama fiqh je berbeza pendapat, ulama hadis pun berbeza pendapat. So kalau tuan-tuan jenis orang yang sangat mengkagumi Syekh Albani contohnya,
Albani punya sahih, itulah tuan-tuan pegang. Ada orang lain punya dhaif, dan sebaliknya Albani kata dhaif tapi ada ulama lain kata hasan atau sahih, maka tak boleh tuan-tuan nak memaki hamun orang-orang yang pegang ulama hadis yang lain. Itulah maksudnya benda ijtihad tuan-tuan, benda ijtihad. Fiqh pun ijtihad, hadis, tahap hadis pun ijtihad. Tapi kalau maudhu', itu mungkin tak berapa bimbang sangat lagi tu, sebab dia jelas. Baik, hadis tadi siapa pula yang anggap dia sahih? Imam Baihaqi, Ibnu Hazm, Imam Nawawi, Al-Ghumari pun kata, Albani pun kata sahih. Nampak? Imam Ahmad kata dhaif, Albani kata dhaif. Albani kata sahih. Siapa Albani berbanding Imam Ahmad? Tak payah guna nama Albani. Imam Nawawi tahu lahir tahun 600, Imam Ahmad tahun 200, 100. Kita ada Imam Baihaqi. Macam. So nak pakai siapa ni? Orang awam boleh tak? Saya nak pakai siapa-siapa Ustaz yang saya suka boleh? Yang itu tak boleh. Itu tatabbu'ur rukhas namanya. Memakai nafsu, iaitu tatabbu'ur rukhas, mencari yang paling mudah untuk diambil. Orang tak boleh. Mana yang kena dengan saya, seronok, kena dengan saya punya insting, saya ambil lah. Tak boleh. Kalau tuan-tuan ulama besar tak apalah, banyak sebab-sebab yang pergi kepada insting tersebut. Ini insting tu sebab malas je. Mana boleh? Insting tu dia punya background dia malas. Tak boleh tuan-tuan. Okey, habis kat situ. Jadi kesimpulan kita ni apa ni? Kesimpulan kita, digalakkanlah untuk ambil wuduk kalau nak tidur selepas berjunub. Tapi jangan bimbang kalau tuan-tuan tak larat, dah pingsan dah, lepas tu terus boleh tidur terus pun. Imam Abu Hanifah dan ramai lagi, Ibnu Musayyab, Imam Thawri mengatakan boleh tidur terus pun tak apa. Doalah agar tidak mati dalam keadaan tidak berwuduk dan belum mandi wajib. Baik. Kemudian dalil ketiga pula, iaitulah Imam Abu Hanifah tadi. Dia kata sebab apa tak apa tidur tanpa wuduk? Kerana hadis Aisyah tadi menyebutkan tak ada wuduk. Rasulullah tidur dalam keadaan berjunub, kemudian tidak memegang air. Yang kedua, hadis Ammar bin Yasir. Ada satu lagi, hadis Ammar bin Yasir, Nabi SAW rakhasa lil junub idza akal aw syarib aw nam ay yatawadda, wa qalu ma'nahu alla yatawadda li anna rukhsata innama takunu bi tarkil wudu. Sesungguhnya hadis Ammar bin Yasir mengatakan Nabi memberikan rukhsah, keringanan untuk meninggalkan wudu bagi orang yang berjunub, dan untuk apabila dia nak makan, apabila dia nak minum, apabila dia nak tidur. Gitu. So ada hadis. Tapi hadis ni dikeluarkan oleh siapa? Oleh Abu Daud, Tirmizi, dan berkatalah Imam Tirmizi hadis ini hasan sahih. Pening tuan-tuan dengar Okey, so jadi kesimpulannya, saya pun lihat bahawa pandangan yang kuat adalah digalakkan sahaja untuk mengambil wuduk. Wallahu alam, demikian pendapat jumhur ulama. Baik, kemudian kita lompat sikit ke situ, bab ni bab-bab yang ringan, kita pergi kepada terus okeylah, saya rasa cukup kot sekadar tu untuk hari ini. Kita ada dua lagi yang tak sempat kita masuk, sebab saya rasa bimbang, perbincangan agak berat sangat. So jadi kita cukup sekadar itu. Jadi kita buka pada beberapa soalan sebelum kita pindah kepada kitab Talbis Iblis. Ada apa-apa soalan berkaitan dengan topik yang kita bincang? Sila. Betul, bagus. Satu poin yang saya lupa nak sebut. Itu adalah sebenarnya hujah yang mengatakan Quran tak payah ambil wuduk. Iaitulah ayat-ayat Quran yang Nabi hantar kepada para pemerintah bukan Islam, untuk mengajaknya kepada Islam. Maka ada ayat-ayat Quran yang Nabi tulis, dan kemungkinan dia pegang ayat tu, dia pegang ayat tu, maka dia tak ada wuduk sebagainya, maka itu adalah bukti juga. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahawa itu adalah dalam kes yang lebih besar, bigger picture, iaitulah itu kes dakwah
Macam juga kita nak bagi Al-Quran terjemahan kepada orang bukan Islam, maka kalau kita tak bagi, langsung dia tak dapat nak baca. Tak, kita nak bagi terjemahan kosong, tak ada ayat Quran, maka itu dalam kes yang maslahat yang lebih utama, iaitulah untuk dakwah pemimpin itu ada jawapan diberi oleh para ulama sebagai respons kepada hujah itu. Tapi betul, itu adalah salah satu hujah kepada ulama yang mengatakan tak perlu wuduk dan boleh pegang ayat Quran. Ada soalan lain? Kalau bekas pelajar boleh ambil, tak ada masalah. Tapi kalau pelajar, ini masalah sikit lah. Kalau pelajar, letak kat bilik guru lah, biar ramai-ramai makan, dan beritahu kat pelajar tu, ini tak ada kaitan dengan markah tau. Sebab dia paling tidak pun dia syubhat lah, sebab kita dah ada gaji kita ambil. Sebabnya para Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya, dia adalah kebimbangannya adalah sebenarnya dia jadi macam rasuah. Dia mula sampai kepada rasuah. Dia beri kita sesuatu untuk kita ubah benda yang tak layak untuk dia, sebab kita diberikan benda-benda tambahan ini. Tapi Imam Ghazali juga sebut dalam satu hadis yang lain, ada satu hadis yang lain, Ibnu Lutbiyah, seorang yang Nabi wakilkan untuk pergi kutip jizyah dan juga zakat, dia pun pusing pergi ambil. Masa dia pergi tu, ada orang bagi sagu hati. Ada orang bagi sagu hati, maknanya ini jizyah, ini zakat, yang ini hadiah untuk engkau. Maka dia pun pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, hadza li wa hadza lak, ini untuk engkau, ini untuk aku. Dia beritahu, ni sebab orang bagi hadiah, ni bukan zakat, ni je hadiah. Maka Nabi pun rasa tak puas lah. Lepas tu Nabi beri khutbah, Nabi pun sebut, ma balu aqwam, apakah halnya ada satu kumpulan orang ni, bila kita suruh dia pergi ambil zakat, jizyah sebagainya, maka dia kata, ini engkau, ni untuk aku. Cuba dia pergi duduk kat rumah mak dia, ada tak siapa nak bagi dia apa-apa. Maka Imam Ghazali sebut, kalau nak tahu hadiah itu kita layak ambil atau tidak, lihat kalau kita tiada jawatan itu, adakah dia nak bagi kita. Kalau kita tak ada jawatan yang kita pegang dan orang itu tetap bagi atas dasar persaudaraan, saudara, waris, ataupun kita ni seorang ilmuwan, dia bagi juga orang kita ada jawatan, itu boleh ambil, kata Imam Ghazali. Maka dia punya border dia, thin line untuk boleh tak boleh tu, cuba fahamkan diri kita sendiri. Adakah aku ni sebab aku punya jawatan pegawai kerajaan ni orang bagi aku? Kalau aku tak ada siapa nak bagi aku benda ni. Kalau yang bagi itu adalah mak kita, kalau kita tak ada jawatan tu pun mak kita bagi kan, itu ambil mak kita bagi kan. Itu betul ya sebenarnya. Ataupun anak kita, dia bagi hadiah kat kita, kat ayah kan, ayah nampak kerja berat lah, ayah Alung bagi hadiah. Kalau kita tak ada jawatan tu, anak kita bagi hadiah tak kita? Bagi, insya-Allah kan. So jadi bolehlah ambil. Takkanlah anak nak rasuah bapak kan. Tapi ada juga berlaku kadang kan. Baik, habis. Hadiah yang dapat tu, ini memang soalan yang susah lah. Sebab saya banyak sangat orang soal benda ni. Sebab dia fenomena zaman hari ni. Saya baru balik pada Johor, ceramah dekat pejabat tanah di Melaka dan kumpulan pegawai-pegawai pejabat tanah Melaka dan Negeri Sembilan. Saya bawa je soalan ni, bertubi-tubi dia orang datang jumpa saya. Ustaz, kalau hamper, Ustaz kalau lima, Ustaz kalau ni, pening kepala saya nampaknya. Lah kita kata letak kat jabatan dan berikan, bila dapat beritahu, kita tak akan beri efek apa-apa. Okey, betul Ustaz, kita buat macam tu. Dia bagi tu, kita beritahu dah. Ini tak ada berikan apa-apa kepada prosedur nak lagi mudah. Semua tak ada beri kesan ni. Dan kita letak pada jawatan. Saya tak ambil peribadi, maknanya supaya dia tak boleh nak ungkit nanti bahawa kononnya ni adalah dia dah nikmati secara peribadi, maka dia nak something in return. So dan kalau pulang balik itu lebih bagus kalau dalam bentuk yang bukan makanan lah. Makanan dah rosak, pulang balik pula kek tu kan. Kalau duit, pulang balik. Kalau benda-benda yang lupus tu, boleh letak kat bilik guru je lah. Kalau guru lah. Wallahualam. Ada lagi soalan lain? Yes. Elok ni jangan dalam toilet jangan buka lah. WhatsApp.
Dalam toilet buka WhatsApp lagi. Khusyuk betul tu. Free time. Saya pernah lah dengar apa kita dalam toilet, ada orang toilet sebelah ni bercakap dalam telefon. Tak apa benda. Boleh, tapi tapi maknanya ghalib zannya tak ada ayat Quran, maka tak bersalah. Itu maknanya tak disengajakan. Kita dalam toilet, kita tengah berwhatsapp benda penting sebab kita nak pergi tunggu kawan ke ambil kawan, okeylah, fine lah, kita tengah buka WhatsApp kan. Tiba-tiba dia beri nasihat ayat Quran pula, biasanya tak beri kan. Jadi sebab ghalib zannya tak bagi, tiba-tiba ada, jadi kita cepatlah tutup habis kita. Itu maknanya kita tak sengaja lah, bukan kita sengaja dalam toilet tengah-tengah termenung buka Quran lah, saya bacalah hati, janganlah. Tak boleh Okey, ada lagi soalan lain? Ya. Yeah. Yes, dia tanyakan kalau kita ambil mana-mana yang kita suka ikut nafsu, kalau buat datang dosa tak? Yes, datang dosa. Dan dia boleh ada risiko tak sah apa yang kita buat tu. Dan sebab dia menyalahi fatwa semua mazhab. Sebab itulah dia talfik, perbincangan talfik dia kena ada disiplin dia. Tapi kita dah bincang awal-awal dulu, orang awam ni dia tak terpakai sangat disiplin talfik sebenarnya. Sebab talfik dia pun tak faham. Kan? Tapi tak apalah, kita bincangkan seringkas. Kalau disengaja cari jalan mudah, baca mazhab-mazhab, cari yang paling mudah untuk memudahkan diri dia, tak boleh.